Selamat pagi, salam Ramadan yang ke-22. So kita akan pergi ke program sedekah Ramadan dekat sekolah Alfa. Tak tahu apa yang buat, asalnya bagi barang sebenarnya. Buat pakai apa tu? Tunjuk list apa? Apa nama dia? Macam lain. Apa warna apa tu? Warna pink. Ha? Awak buat ke? Saya buat. Awak tak buat? Tak. Kita nak hantar barang sedekah. Sini. Ambil. Kita nak pergi mana? Tak tahu. Kita nak pergi mana? Kita nak hantar barang makanan yang siapa. Untuk siapa? Hello. Orang miskin. Kita pergi Cedang. Apa? Apa dia orang kata tu? Video close up sikit. Video close up. Update terbaru. Dia dapat. Dia dapat List baru. list yang orang keempat. Tapi yang cerita tak ada kat rumah. Dia kata petang. Rumah tak ada orang. So petang lah kita hantar Petang. Okay. A few moments later. Dia nak hantar apa? Hantar barang yang tak ada makanan. Dekat orang apa? Orang Naf. Okay. Alright. Kenapa kita kena tolong orang susah? sebab tak ada makanan, tak ada tempat air. Ya. Tak banyak, sebab sedikit pun kita tolong. Dapat apa? Halo.